Guys, UI dekat tengah bandar Tokyo. Guys, kita dah sampai ke Wagyu. Wagyu halal ada halal. Bersama dengan Datin Ashikin dengan Datuk Halim kita. Ni daging Wagyu yang disediakan. Inilah Wagyu. Sebenarnya wa tu Jepun, yu tu lembu. Jadi Wagyu tu maknanya Jepun lembu. Ataupun daging lembu Jepun. Guys, kita akan bakar sendiri. Ni standard harga dia, harga daging guys. Siapa yang nak datang, dia bermula daripada RM6,000 lebih. Maknanya RM6,000 ni lebih kurang RM180, RM200. Wagyu dekat sini. Dekat Jog Malaysia, double lah, double ke triple. Okay, you guys datang ke Jepun wajib makan Wagyu, cari yang halal. InsyaAllah 200 lebih dah boleh dapat yang halal. Sertifikat halal je. Dan di sini Wagyu kita bakar sendiri. Kita akan bakar sendirilah. Guys, ini Wagyu yang telah di-slice kan. Ada toge. Kita akan masak live di sini. Antara Wagyu yang terbaik di Jepun dan semestinya halal. Ambil, letak. Dia jangan lama sangat. Tips dia, lebih kurang seminit. Pusing-pusing apa. Lepas tu angkat. Sedia untuk dimakan.